أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan pengajian kita Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Masih lagi berada di dalam nasihat ke-15 wasiat 8 wasiat Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah taala, yang mana berada pada faedah yang ketiga. Al-Imam Hatimul Asam berguru dengan Al-Imam Syaqi Al-Balkhi, yang mana dia ni berguru selama 30 tahun lamanya. Maka Syaqi Al-Balkhi dia bertanya kepada anak murid dia, "Kenapa dia mau dapat selama 30 tahun mengaji dengan aku ni?" Maka Al-Imam Hatimul Asam dia kata dapat mengumpulkan 8 faedah. 8 perkara. Faedah yang pertama adalah setiap kekasih tu, setiap orang ada sesuatu yang dia kasihi. Ada yang bersamanya ketika mana dia hidup, ada yang bersamanya sampai kepada dia waktu sakit saja, dan ada yang sampai kepada waktu masuk dalam kubur, dan ada yang meninggalkan dia bersendirian di kubur. Dan dia kata sebaik-baik kekasih adalah yang bersama dengan dia ketika mana berada di dalam kubur, iaitu amal ibadah dan amal soleh. Yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah dia kata dia melihat setiap makhluk ni pasti ada mengikuti hawa nafsu dia kepada benda yang dia cenderung. Ada yang mana dia suka kepada emas, contoh suka kepada benda-benda, maka ada hawa nafsu yang mencenderungkan dia kepada perkara tersebut. Maka dia menyatakan bahawa benarlah Al-Quran yang mana menyuruh kita untuk menjaga daripada hawa nafsu dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga. Maka bila jaga kawal daripada hawa nafsu, maka mendapatlah syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hawa nafsu dia, menjaga, mengekang, mengawal hawa nafsu dia, sehinggalah nafsu tu suka kepada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dapat syurga yang menjadi tempatnya di akhirat nanti. Itu adalah faedah yang kedua. Yang mana kita bahas lanjut. Kita dengar dua faedah Al-Imam Hatimul Asam. Faedah yang ketiga, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Faedah ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian lalu ia menahan dan tidak mahu menyumbangkannya. Ini sifat keberhasilan manusia. Al-Imam Hatimul Asam dia tengok ramai manusia ni suka menghimpun ke harta benda dunia, kupu, menkhazanah ke harta dia tidak diinfakkan kepada jalan Allah, sama ada wajib ataupun sunnah. Maka yang sedekah yang wajib adalah zakat. Maka bila mana tidak diinfakkan pada nisbah pada maksud zakat, maka hukumnya berdosa. Dan tidak mahu menyumbangkannya.
Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang berada di sisi kamu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Jadi hasil daripada segala perkara yang diinfakkan ketika mana berada di muka bumi ni, yang diinfakkan untuk Allah, hakikatnya hak itulah kita simpan. Hak tu yang kita simpan. Jadi 3 wasiat. Yang pertama ni Al-Imam Hatimul Asam ajak kita tengok kepada hakikah, tengok kepada di sebalik daripada apa yang kita nampak pada mata zahir. Mata zahir kita nampak hak ni hak sedap ni, hak ni hak perbaloi pada nisbah manusia ni. Kita suka harta, kita suka kepada benda hak nafsu, suka kepada macam faedah pertama sebut kekasih. Semua benda tu disukai oleh manusia dan disukai oleh hawa nafsu. Tapi Al-Imam Hatimul Asam dia mengajak kita untuk melihat kepada hakikah di sebalik itu dan apa yang mana Allah sebut berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi pada zaman hari ni, pada zaman sekarang ni, kita banyak melihat kepada zahir semata-mata pada nisbah dunia semata-mata, tidak melihat apa yang disebutkan oleh Allah pada batinnya. Contoh kita nampak pada harta, pada duit. Maka apa Allah sebut berkaitan dengan duit? Maka kena tengok benda tu. Seperti mana kita tengok alam. Allah sebut apa pasal matahari, pasal bulan. Kadang-kadang orang kita bila mana sudah banyak melihat kepada alam dan diajar pun di sekolah-sekolah untuk banyak melihat alam sahaja tetapi tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berhenti sampai situ lah. Dia berhenti sampai nampak alam ya. Maka Al-Imam Hatimul Asam ajak balik seolah-olahnya dia mengajak balik, mengaitkan apa hak nisbah dunia dikaitkan balik dengan apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasul. Itu penting kepada orang Islam. Mestilah kita melihat ni satu perkara melalui kacamata syarak. Kena melihat satu benda tu baik ataupun buruk, tengok daripada kacamata Islam. Islam ayat gapo berkaitan dengan perkara ni, Islam ayat gapo berkaitan dengan perkara tu. Kena kembali ke cara pemikiran, iaitu mengikut pandangan alam Islam. Ni kena ajar balik kepada diri kita sendiri dan kena ajar balik kepada anak-anak kita. Contoh kita kata, ya ada beza mengajar akidah kepada anak-anak dengan gharsul akidah, menanamkan akidah pada anak-anak. Ada dua-dua beza. Kalau kita mengajar akidah, kita buka kitab. Tapi kalau kita menanamkan akidah, waktu kita duduk main dengan dia, maka kita ni Allah cipta. Contoh kita duduk main kucing. Ni gapo dia adik? Ni Allah cipta kucing. Allah suruh saya. Ni menanamkan akidah. Nak supaya kita tanamkan kepada budak tu melihat daripada kacamata syarak. Bukan tengok pada orang kucing tu je. Sekadar tu lah. Mantap. Jadi benda tu kena ditanamkan balik kepada kita. Maka sama juga dalam bab harta ni, Al-Imam Al-Ghazali daripada faedah yang ketiga ni. Ramai orang suka ni usaha, kupu harta. Tetapi tak nampak apa yang disebalikkan disebutkan oleh Allah berkaitan dengan harta. Lalu ia menahan dan tidak mahu menyumbangkannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan habis dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka memberikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah kelebihan daripada bersedekah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, as-sadaqatu turaddul bala wa tutawwilul umur. Yani sedekah ni dia akan dia akan mengangkat bala. Kalau kita banyak bersedekah, insya-Allah banyak ditolaknya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita tak terkena bala, kita banyak bersedekah, hampir nak terkena. Yang mana kadar sedekah kita tu dengan contoh kita nak aksiden, kadar kita sedekah dengan aksiden tu sama banyak. Tapi Allah hindarkan kita daripada berlakunya aksiden. Maka tu termasuk daripada dihindarkan bala. Maka itu asbab daripada sedekah juga. Dan wa tutawwilul umur, dan memanjangkan umur, panjang umur.
Jadi sebahagian orang kata, iya kau sedekah ni boleh panjang umur. Bukan kau Allah tetap dah kau. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Umur ni Allah tidak, bukan kau Allah sudah tetap. Kalau orang tu mati 60 lah. Bukan tak berubah kau. Takdir ni. Maka ulama jawab ke apa? Macam dalam kitab Syarah Jawharah. Jawharah Tauhid dia kata, berubah atau pedak tu adalah pada nisbah ilmu malaikah pada Lauh Mahfuz. Tetapi pada ilmu Allah dan ketetapan azali di sisi Allah, benda tu sama. Tapi pada ilmu malaikat nampak ni contoh dia mati 63. Dia bersedekah pada sekian umur, Allah ubah daripada takdir tersebut kepada umur yang lebih. Maka perubahan tersebut pada Lauh Mahfuz saja, pada ilmu malaikat, tetapi bukan pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hakikatnya memang Allah nak dia ni bersedekah, dan Allah memang nak memanjangkan umur dia. Itu pada sudut takdir. Cuma kita nak faham pada perbahasan hadis tu. Macam mana kita nak memahami hadis, jangan salah faham. Jangan salah. Maksudnya takdir Allah ni berubah-ubah lah. Jangan salah faham. Kerana kalau kita kata Allah berubah-ubah, kadang kita nak agak ni, pada nak ni, aku jadi makin makhluk macam gitu. Kalau kita nak kita banyak apa ni, ulama kata at-taghayyur ni adalah sifat makhluk. Tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada pada Allah semua tetap. Pada sifat Allah semuanya qadim, semuanya adalah tetap berlaku. Okey. Dan habis berkata dengan faedah yang ketiga, perbanyakkan bersedekah semampu yang kita boleh. Dan dalam hadis yang lain kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath. Bila mati seorang anak Adam tu, maka akan terputus daripadanya 3 perkara, iaitu sedekah, melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan dia. 3 perkara ni yang tidak akan putus. Okey, seterusnya faedah yang keempat, kata Imam Hatimul Asam, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya pengikut. Allahu Akbar. Ramai sekali, lebih lagi lah. Lebih lagi. Dekat ada social media lah, ke apa, tengok ada ramai follower ni, kat internet ramai saing ni. Lebih lagi. Lepas tu rasa bangga dan berbangga diri dan sombong dengan perkara tersebut. Dan kata Imam Hatim Al-Asal, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Ramai pengikut bukan bermakna orang itu betul. Ramai pengikut bukan bermakna orang itu mulia di sisi Allah. Jangan salah faham. Ramai orang yang tersalah faham dengan cara berfikir ni. Kita nampak, yang ni mau suka pada dia ni. Okey, makna betul orang yang sebut tu betul lah kau. Jangan salah faham. Betul ataupun tidak berkait dengan ramainya pengikut. Antara contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari seorang ulama hadis. Dia ni ketika mana dalam pertengahan hidup dia, cukup ramai pengikut dia. Orang yang membacakan hadis yang mana hadisnya pada sahih belaka. Dia boleh saring hadisnya sahih ataupun hadisnya tidak sahih. Tapi pada akhir hidup dia dijemput kepada satu negeri, tak ingat, Naisabur atau Allah A'lam. Dijemput, ada dalam kisah. Sebelum Imam Bukhari sampai tu, 2 marhalah sebelum dia sampai tu, sudah diarak dengan ramah. Terkenal ni Imam Bukhari. Tapi ni sebelum akhir-akhir tu dia meninggal. 2 kilo, 2 marhalah kalau kita. Duk Gomusai tu tahun dah dia nak lagi. Duk Gomusai tu tahun dah. Imam Bukhari nak lagi ni. Duk arak dah ramah-ramah. Bila sampai pada satu negeri tu, maka Imam Bukhari bagi syarahan dan sebagainya di merata tempat. Terlampau ramai pengikut. Tapi bila mana terlampau banyak ramai pengikut, ada juga ulama-ulama yang lain yang rasa cemburu lah, rasa jealous. Majlis dia ramai biasanya, tapi orang tak mari muka ikut majlis Imam Bukhari. Maka jadi dia suruh kepada beberapa orang penuntut ilmu tanya kepada Imam Bukhari berkaitan dengan masalah khalqul Quran. Quran makhluk kedok.
Maka kerana pada waktu Al-Imam Bukhari waktu tu dia berlakunya fitnah, berlakunya kekacauan, kontroversi dalam bab Quran ni makhluk ke tak. Jadi Al-Imam Bukhari jawab, nampak macam cenderung kepada ahlul bid'ah. Maka tak pada tu semua masyarakat mentahmah Al-Imam Bukhari dan ditinggalkan, mana kata sehelas pinggir Imam Bukhari dilepar keluar daripada negeri. Sehinggalah mati seorang diri. Tetapi selepas pada tu Allah mengangkat balik Al-Imam Bukhari sehinggalah kita kenal pada hari ini untuk penuntut ilmu lah. Kenal Al-Imam Bukhari seorang yang menjaga hadis Nabi SAW. Dan kita tengok antara periwayatan hadis-hadis, riwayat hadis yang paling tinggi adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari tak ada pengikut dah di akhir. Di akhir masa tak ada. Di akhir waktu dia hidup tu tak ada pengikut. Kalau kita nak tengok pada sudut ramanya pengikut, sedangkan Al-Imam Bukhari tak ada pengikut, bermakna Al-Imam Bukhari salah. Tetapi Allah memilih Al-Imam Bukhari dan mengangkat dia dengan jadat yang sesuai dengan kedudukan dia. Jadi jangan tengok kepada banyaknya pengikut. Kadang-kadang orang buat satu perkara supaya dia ni ramai pengikut, itu niat yang salah. Tak kira lah dia nak jadi artis kau contoh, dia nak jadi main bola kau contoh, apa sahaja, termasuklah nuntut ilmu enggak apa supaya orang paling kepada dia, oh kau ni ulama ni. Nabi sebut dari hadis, Nabi sebut man talabal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar. Nabi sebut kepada barang siapa yang menuntut ilmu hak dunia tu, ya dah bagi dunia, hak ilmu agama ni pun orang hak menuntut ilmu agama liyubahiya bihil ulama, supaya orang panggil dia ni ulama dan ni sebab dia nak pandang ni manusia. Au liyumariya bihis sufa, dengan ilmu dia ada untuk berdebat dengan orang-orang yang tak reti. Au liyasrifa wujuhan nasi ilaih, ataupun memalingkan wajah-wajah orang-orang masyarakat kepada dia, maka dia sebut fahuwa finnar, maka masuk neraka. Kena beringat dalam bahasa hak ni. Jadi tak kira banyak pengikut ataupun tak, teruskan selagi mana berada di atas landasan syariat, teruskan. Lalu ia tertipu dengan cara berfikir itu. Ramai pengikut tidak menunjukkan kepada kemuliaan seseorang. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Allahu Akbar. Oh aku kaya dah ni. Oh banyak lebih. Dan juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ramai pula anak-anak rasa megah dengan benda tu. Maka ada juga merasa mulia dengan perkara tersebut. Maka itu kesalahfahaman dalam berfikir. Allah tidak sebut, Allah tak kata berkaitan dengan kemuliaan ni berkaitan dengan harta dan anak-anak. Tapi antara asar-asar yang disebutkan para sahabat, adanya harta ni memberikan kebaikan kepada orang itu, memberikan kebaikan kepada orang itu. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis dan dalam satu doa, Nabi sebut Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Nabi sebut, ya Allah jauhkanlah aku, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran. Sebahagian ulama kata bermakna kefakiran itu boleh juga menjadi asbab untuk berlakunya kekufuran. Ada juga sebahagian ulama kata, jadi adanya harta benda ni adalah memberikan kebaikan tetapi tidak memberikan kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang lain, yang mana yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ada asar al-Imam sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, dia sebut radhiyallahu anhu, dia sebut apa dia? Dinuka lima'adika, disebut agama kamu adalah untuk negeri akhirat kamu. Wa dirhamuka lima'ashika, tapi dirham kamu, duit kamu adalah untuk hidup sekarang. Fala khaira fi mri'in
la dirhamalah, dan tidak ada kebaikan bagi mana orang yang mana tidak ada dirham. Itu disebutkan oleh Al-Imam oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya ada kelebihan juga orang yang mana ada harta, tetapi tidak menatijahkan orang itu jadi mula dengan adanya harta. Bahkan Nabi memilih untuk berhidup secara miskin. Nabi pernah meminta untuk dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang miskin. Nabi boleh minta apa saja dapat, tapi Nabi hidup secara zuhud. Yang mana dalam Islam tidak ada kaitan, tidak ada kemuliaan miskin ataupun kaya, sama saja. Melainkan satu perkara iaitu iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dia kata, jadi sambutlah dengan anak buah. Hakikatnya harta dengan anak-anak ni adalah fitnah. Bukannya apa dia? Bukannya kemuliaan, tetapi adalah ujian kepada orang itu sendiri. Dan dia adalah juga innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian kepada kamu, dan juga lazinatul hayat, penyeri kepada hidup. Dia kena jaga sungguh-sungguh. Okey. Dan lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Tengok anak aku comel, anak aku boleh naik universiti ni, anakmu dia merasa sombong dengan perkara tersebut. Dia kena jaga. Kita pun tidak melebih-lebih berkaitan dengan dan menyombongkan diri dengan ahli keluarga kita dan harta benda. Ni kena jaga. Dan Nabi SAW sebut barang sombong ataupun takabur ni. Nabi SAW sebut la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga barang siapa yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah daripada sifat takabur. Ini bahaya. Tak akan masuk. Makna kata bukan tak akan masuk langsung. Bukan tak akan masuk langsung. Maksudnya akan masuk juga, tapi selepas masuk neraka dulu. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut apa dia? Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dia akan keluar daripada api neraka orang yang mana di dalam hati dia ada sebesar biji zarah daripada iman. Maksudnya dalam hati dia ada iman sikit pun, dia akan keluar pada api neraka. Maka kita kena faham daripada hadis yang banyak lah. Jadi maka orang yang takabur ni dia akan keluar juga, cuma beberapa juta tahun selepas apa dia kena bakar. Itu maksudnya. Setelah lama dibakar. Dan okey. Dan dia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan itu dari kemampuan merompak hak orang lain. Allahu Akbar. Dia kata, aku ni berkuasa ni, mulia. Bahkan diagungkan pula, dia rasa mulia. Sebab dia boleh buat khianat kepada orang lain, curi harta orang, boleh buat macam berlaku baru ni, boleh potong tangan orang. Ada keluar TV baru ni, gangster baru ni. Siap boleh potong tangan orang. Allahu Akbar. Dia rasa mulia dengan boleh mencederakan orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Rasa mulia. Ada juga ni orang yang mana kurang iman di dalam hati. Bahkan kali sehinggalah menumpahkan darah, maka hukumnya adalah haram. Kerana darah orang Islam ni, darah orang Islam dan darah orang yang kafir zimmi adalah dijaga oleh Islam. Dijaga oleh Islam. Dalam bab orang kafir ni pun ada 4 perbahasan orang kafir. Ada dinamakan kafir zimmi, yang mana dia ni berada di bawah takluk sultan Islam. Maksudnya dia okey je dalam negara Islam ni, dia okey. Dekat Kelantan ni dia ikut pemerintah. Sultan kata gitu, dia pun gitulah. Ini dinamakan kafir zimmi. Orang duk kita lah, orang kafir sekitar kita. Maka kalau kita bunuh dia, kita kalau ikut pada hudud, kita pun dibalas bunuh. Kita pun kena balas bunuh juga. Kafir zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Apa dia? Kafir mu'ahad adalah asalnya kafir yang mana kita perang dengan dia, tapi kita buat perjanjian untuk tidak perang. Itu kafir mu'ahad. Maka bila kita start perang, maka kita kena balas.
maka kita dihukum pada sudut Islam sendiri. Kita akan dapat balasan balik kalau kita start. Yang ketiga, kafir musta'man, asalnya kafir harbi. Tapi kafir harbi tu diberikan keamanan untuk masuk ke dalam negara Islam. Okey, dia ni contoh orang Israel, dia masuk ke dalam negara Islam melalui pasport yang sah. Kalau boleh masuk lah. Tapi tak boleh lah. Maka itu kafir tu dinamakan kafir musta'man, kerana diberikan keamanan. Maka 3 kafir ni kena dijaga hak dia. Yang keempat adalah kafir harbi, yang mana zahirnya memerang kepada Islam dan tidak ada perjanjian dan tidak diberikan keamanan. Maka kafir hak ni tidak terjaga darah dan harta dia. Ada pun 3 ni maka terjaga dan termasuklah darah umat Islam pun terjaga. Nabi SAW sebut, umirtu an uqatilan nas. Aku ni disuruh untuk memerangi kepada manusia. Maksud manusia adalah orang kafir harbi, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekiranya dia mengucap dan dua tu, wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau dia buat semua perkara tersebut, dia mengucap syahadah, dia semaya, dia zakat, kalau dia buat semua ni, maka barulah terselamat dima'ahum wa amwalahum, barulah terselamat darah dia dan harta dia, illa bihaqqil Islam, mereka ada hak daripada Islam, berlakunya hudud dan sebagainya. Maka 3 golongan ni kena jaga. Tasawuf ni, jadi ada yang merasa agung, rasa mulia, boleh buat jahat pada orang, boleh ropok orang, boleh buat darah orang dengan makna bunuh orang. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu dari sebab banyak membuang-buang harta dan melakukan perbuatan membazir dan keterlaluan dalam berbelanja. Allahu Akbar. Ada juga rasa, aku banyak harta ni, bermewah-mewah. Orang tengok, aku boleh mewah macam-macam ni. Zaman sekarang ramal betulnya. Ramal lah. Buai harta, maksudnya idha'atul mal, dia ni bagi harta kepada yang mana tidak diperlukan hakikatnya. Tak perlu pun. Tapi dia beli sana, beli sini, tidak perlu pun. Hukumnya adalah makruh. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, wa kariha lakum qila wa qala wa kathrata su'al wa idha'atul mal. Nabi sebut, dan dibenci kepada kamu dan dimakruhkan kepada kamu 3 perkara. Nabi sebut qila wa qala, kecek banyak. Kecek juga, tak ada benda faedah pun, tidak ada kebaikan pun, kecek. Buat gapo hari ni? Tahu. Tak ada benda nak kecek, senyap. Tapi Nabi sebut qila wa qala, tidak disukai. Tapi kalau dia ada bertanya dan bercakap benda yang molek, tak ada masalah. Tapi kecek tak ada faedah. Orang kecek nak kecek juga. Maka qila wa qala ni dimakruhkan, maksud dibenci. Yang pertama, wa kathratas su'al, banyak bertanya. Nabi benci juga. Banyak tanya. Banyak tanya sangat Tapi banyak bertanya jangan salah faham. Banyak bertanya dengan makna banyak bertanya benda-benda yang tak faedah. Banyak bertanya benda-benda yang tak faedah. Kalau benda tu berfaedah tak ada masalah. Berkaitan dengan hukum agama dan sebagainya, hak tu kena tanya. Kalau dok kita tak faham. Ada juga ustaz-ustaz dulu dia kata, jangan tanya banyak nanti kurang email. Silap faham tu. Hadis kan sebut lain. Ada juga kata lagu tu. Jadi wa kasratas su'al, banyak bertanya dengan mana banyak bertanya benda yang tidak berfaedah dan tidak perlu. Wa idha'atul mal, dan membazir-bazir dan membuang-buangkan harta. Buang harta ni makruh hukum dia. Dan sehingga boleh membazir, boleh jatuh pada hukum haram. Membazir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bazir ni adalah saing kepada syaitan. Saing kepada syaitan. Bahkan kita ngaji dalam hukum fiqh, kita ngaji dalam bab kitab fiqh, orang yang mana tak mampu nak jaga harta, siapa beli habis-habis, maka harta dia disekat oleh kerajaan. Maksudnya pemerintah boleh sekat harta dia, mahjurun alaih. Dia tak boleh guna harta sebab dia tak reti nak jaga. Mahjurun alaih, macam orang yang terlampau bodoh ataupun budak kecil, dia tengok ada banyak harta ni.
beli mana, beli hobi mana beli. Maka harta tu dibeku ke tak boleh pakai. Ataupun orang yang terlampau nyanyok, duk beri kepada dia, maka harta juga dibekukan kepada dia. Jangan sampai kita lagu tu lah, sampai membazirkan harta dan sebagainya. Jadi dalam perbahasan ni, Al-Imam Hatimul Asam kata, ada orang rasa mulia dengan boleh membazirkan harta. Ni sampai sekarang ni berlaku sangat ni. Sebab ramai orang kaya sampai ni. Terlampau ramai orang kaya, tapi tidak jaga kepada harta tu yang mana Allah sebut, yang ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan harta tu. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya nabi ya bani adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, bawalah perhiasan-perhiasan kamu ke masjid. Mana kata baju pun kena comel pergi masjid ni. Makna daripada hadis ni, bawa perhiasan bukan bawa ratamah dan sebagainya. Pakai baju-baju yang cantik ke masjid. Pakai baju yang comel. Inda kulli masjid, ketika mana kamu pergi masjid. Dan Allah kata, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum. Tapi wa la tusrifu, jangan kamu melebih-lebih. Jadi melebih-lebih itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang musrifin, melebih-lebih. Jadi bukanlah satu kemuliaan membazir-bazirkan harta. Bahkan berjimat cermat adalah satu kemuliaan. Tapi orang kata kalau berjimat berdoa siapa jadi kedekut pula. Itu bercanggah pula, sebab kita berhadap hadis ketiga. Faedah yang ketiga tadi, iaitu sentiasa menginfakkan. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, jadi segala kemuliaan yang mana kita pandai pada sudut zahir, kita tidak dipandai mulia oleh Islam, melainkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum 'indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling tinggi takwanya di kalangan kamu. Jadi yang paling banyak, yang paling tinggi takwa adalah yang paling bertakwa, adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana Nabi menyampaikan wahyu ni, inna akramakum 'indallahi atqakum, Nabi adalah seorang yang paling bertakwa di sisi Allah, dan Nabi adalah orang yang paling mulia. Walaupun Nabi hidup dalam keadaan yang miskin. Jadi pandangan mata kita kena ubah balik pada sudut kaca-maca syarak. Cara Islam pandai, bukan cara dunia pandai. Dunia hari ni memandang kepada harta dah. Tengok pada harta orang ni mulia, yang ni. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapatkan kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar, dan sakaan-sakaan mereka yang saya sebutkan tadi semuanya adalah palsu belaka. Semua tadi semuanya palsu. Dan kisah ni memilih jalan takwa ni, kita tahu bahawa Al-Imam Al-Ghazali memang memilih jalan takwa, yang mana ketika mana hidup Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali ni hidup dalam keadaan ketika mana dia berceramah tu, bagi tausiah, bagi ta'lim, 300 hingga 500 orang ulama depan dia ni. 300 hingga 500 orang ulama pada zaman dia. Terkenal ni ketika mana berada di kerajaan Nizamiyah. Jadi profesor di universiti Nizamul Mulk. Tapi waktu dia tengah famous, dia rasa diri dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud tidak ada rasa takwa pun. Tidak ada rasa ikhlas. Dia rasa diri dia ni diampang api neraka. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali sendiri. Mungkin buat cerita. Imam Ghazali sebut sendiri dalam kitab Munqidh minadh dhalal. Maka Imam Ghazali tengah famous ni. Maka Imam Ghazali memutuskan jalan tubik senyap-senyap daripada negeri itu, keluar untuk uzlah, khalwah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa pada Allah, baca zikir dan sebagainya. Ini dilakukan oleh Imam Ghazali sendiri. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapatkan kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar, dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi. Apa tadi tu? Iaitu berkaitan dengan
ramai pengikut. Imam Ghazali pernah ramai pengikut. Terlampau ramai pengikut. Tapi musuh pun ramai juga Imam Ghazali ni. Sebab tu dinamakan hujjatul Islam. Hujjah kepada Islam. Sebab Imam Ghazali membantai golongan-golongan batiniyah ni. Serai golongan falsafah. Golongan batiniyah, Mu'tazilah. Atau lahirnya kita Ihya Ulumuddin tu. Menghidupkan balik ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin. Sebab ilmu agama yang sahih pada waktu tu tenggelam. Sebab banyak sangat golongan-golongan falsafah yang mana bercelaru masyarakat. Jadi Imam Ghazali pun angkat balik ilmu tu. Angkat balik ilmu tu dan disusun dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semuanya palsu belaka. Itu sementara belaka tu. Bukannya berkekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu al-faedah keempat. Makna kata segala kemuliaan adalah siapa yang mana berada paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima. Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling memaki-maki, marah-marah dan umpat mengumpat, ghibah, ngopak. Dan aku dapati hal ini disebabkan daripada sifat hasad dalam memiliki harta. Hasad ni maksudnya adalah dengki. Hasad tu maksudnya dengki dari Melayu. Hasad adalah kita menginginkan sesuatu perkara nikmat daripada satu orang dalam keadaan menginginkan juga dia tu hilang nikmat tersebut. Itu makna hasad. Tapi kalau kita hanya menginginkan nikmat tersebut, tak apa dia hilang nikmat tersebut, itu tidak dinamakan hasad. Jadi ada besok. Jadi ulama sebut kalau kita nak nikmat tu saya kita tengok saya kita dapat kereta, aku tak ada kereta lagi ni. Nak kereta nak menginginkan juga nikmat seperti saya kita tu. Tanpa menginginkan dia tu hilang nikmat, maka itu tidak dinamakan hasad tetapi dinamakan ribtah. Ribtah tak ada masalah lah. Ribtah tak ada masalah. Tapi kalau hasad ini yang bermasalah. Jadi hasad maksudnya dengki. Tapi orang Melayu sebut hasad dengki. Ya taukid dua-dua sebut. Hasad dengki. Macam orang sebut si jantung hati. Jantung tu hati pula. Dua kali dia taukid. Dan dia kata dia dapati maki-memaki dan umpat-mengumpat ini adalah disebabkan daripada sifat-sifat hasad di dalam memiliki harta, kedudukan ataupun ilmu. Sebab tu ada sebahagian pada ulama kata 3 perkara jangan cerita kepada manusia. Kepada dia berkaitan dengan umur kita. Jangan cerita berkaitan dengan harta kita. Jangan cerita berkaitan dengan keluarga kita. Orang tak suka. Sikit-sikit cerita pasal keluarga dia. Tengok anak-anak saya boleh kerja dengan sukses kan. Orang tak suka. Kita simpan kepada kita saja. Berkaitan dengan harta, simpan kepada kita saja. Dan berkaitan dengan umur kita. Semoleknya simpan kepada kita. Jangan tanya. jangan apa ni? Jangan sebar, jangan bagi tahu kepada orang. Melainkan ada keperluan lah. Kalau kita pergi ke JPN, tanya berapa umur? Ulama tak bagi. Ulama tak bagi, kita tak royak orang. Jadi kalau ada sebab, tak ada masalah lah. Bahkan berkaitan dengan umur ni, Al-Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Al-Imam Malik, wahai Imam, berapa umur kamu? Berapa umur kamu? Dia tanya. Maka Al-Imam Malik sebut aqbil ala sya'ni. Muakhirjamu lah, dia tanya orang. Aqbil ala sya'ni. Jadi Al-Imam Syafi'i pada hari tu bila orang tanya umur dia orang akan menjawab seperti mana disebutkan oleh tok guru dia. Aqbil ala sya'ni muwaqijamu. Jangan nak tanya berkaitan dengan umur tak tanya. Sebab apa tak boleh tanya? Sebab harta, bab ilmu, kedudukan ni berkaitan dengan umur ni, apa tak tanya? Sebab kalau orang ni tanya, tengok muda lagi pada aku, dia pandai lekeh. Tapi kalau dia tengok, tua dah, lagu ni, dia pandai lekeh juga. Jadi jangan bagi tahu. Tua dah setahun ni je lah. Orang memandang rendah. Jadi elok. Dan benda tu musalsal tu.
musalsal maksudnya berantaian. Perkataan aqbil ala sya'ni. Berantai sehinggalah sekarang bersebut ni. Jadi kalau orang tanya umur kita, aqbil ala sya'ni. Jangan nak tanya umur dia. Perkataan itu disebutkan oleh ulama. Jadi Imam Hatimul Asam dia kata berlakunya maki-maki orang tak suka ni, mengumpat-ngumpat ni disebabkan adanya sifat hasad di dalam hati kepada pemilikan nikmat oleh orang lain. Ulama sebut dah di kulli ni'matin hasud, setiap nikmat ni ada hasad dengki sendiri. Orang ada anak maka kalau boleh jangan sebar ke muka anak tu boleh berlaku penyakit ain, sebab bukan semua orang ada berkahwin dapat anak, ada 14 tahun kahwin tak dapat anak. Maka anak tu adalah satu nikmat daripada Allah. Maka sabar dulu, jangan sebar. Takut jadi penyakit ain. Jadi insya-Allah minggu depan kita bahas berkaitan dengan ada 6 perkara yang mana kalau kita sebut berkaitan orang tu, yang mana orang tu tak suka tapi tidak dinamakan mengumpat. Ada 6 perkara. Ada nanti insya-Allah kita akan sebutkan pada minggu depan. Wallahu a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين، وفقنا لوفيق الصالحين، واجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.